Kumpulan Tinavator merupakan murid-murid dari Sekolah Menengah Kebahasaan Yukon yang terletak di Pegang Batu Gajah, Perak. Sekolah kami merupakan sekolah kebahasaan Cina. Berdasarkan data terkini yang dikeluarkan oleh SW Corp, rakyat Malaysia menghasilkan kira-kira 39,078 tan sisa pepejal setiap hari, bersamaan dengan purata 1.17 kg per individu. Komposisi sisa pepejal domestik ini adalah seperti berikut. Data ini menunjukkan bahawa sisa makanan merupakan komponen terbesar dalam sisa domestik, diikuti oleh plastik dan kertas. Peningkatan jumlah sisa ini sebahagian besarnya disumbangkan oleh pertumbuhan populasi, urbanisasi dan perubahan gaya hidup. Kerajaan melalui SW Corp sedang giat melaksanakan inisiatif untuk mengurangkan jumlah sisa yang dihantar ke tapak pelupusan, termasuk mempromosikan amalan 3R. Aduh, panaslah hari ni. Yalah, pun ada panas ke? Lah, memanglah panas. Tak ada kipas kat sini. Apa kata kita buat kipas sendiri? Nak tak? Lah, tak nak kipas dah. Apa kata kita buat pengawal gini solar? Nak tak? Bagus juga idea kau tu. Banyaklah cawan kat sini. Terdapat 3 penyataan masalah. Cuaca sangat panas menyebabkan sukar untuk fokus apabila belajar di luar bilik darjah. Penggunaan elektrik yang tinggi bagi penggunaan penghawa dingin yang berpanjangan. Lambahkan sampah dalam kawasan sekolah seperti cawan, plastik, botol dan lain-lain. Masalah yang timbul mencontoh satu produk inovasi yang menggunakan bahan kitas semula dan menggunakan tenaga solar bagi menjana elektrik, iaitu projek Vert-i. Produk ini sesuai dengan objek projek yang ingin mewujudkan suasana belajar yang nyaman pada musim panas. Kini mengurangkan labakan sampah yang boleh digunakan semula. Vert-i berfungsi untuk mengeluarkan angin sejuk dan nyaman kepada pengguna. Kotak polisterin dimasukkan ais dalam kuantiti yang mencukupi. Kipas yang dibekalkan pada kotak polisterin akan berpusing menggunakan tenaga daripada panel solar. Apabila kipas berpusing, udara sejuk dari dalam kotak polisterin yang berisi air akan mengeluarkan udara sejuk pada corong cawan plastik. Ais yang mencair akan keluar pada paip saluran air. Berikut adalah alatan dan bahan yang digunakan untuk projek Vert-i. Anggaran kos bagi projek ini ialah RM13.30. Jangan lupa like, comment and share.